ingatkan masalah gout tu biasa-biasa. Wish, rupanya bila aku kaji balik, gout ni serius juga sebab dia bunyi lama, dia boleh menyebabkan kecacatan kekal ataupun masalah dia akan jadi masalah sendi dan untuk sukarkan pergerakan kita lah. Patutlah ada orang bagi tahu dia nak jalan pun susah ataupun tangan dia ni dah ada berketul-ketul. Tu adalah uric acid yang dah terkumpul dan tebal, dia membentuk kristal uric acid yang tajam. Sebab itulah bila uric acid naik je, orang-orang yang ada masalah gout ni akan rasa sendi dia rasa panas ataupun dia rasa menyucuk, kebas-kebas. Yang paling tak tahan tu bila nak pijak lantai je pun rasa macam kita pijak paku atau pijak kaca tu. Atasi masalah ni, insya-Allah korang boleh cuba ikhtiar dengan satu herba ni, iaitu kulit kayu retak. Kulit kayu retak ni dah adalah satu herba yang orang dulu-dulu dah guna dah. Alhamdulillah boleh membantu. Allah, korang boleh cuba ikhtiar dengan tapak baru. Cara makan dia pun sangat mudah. Hanya ambil satu pagi, satu malam ataupun 2 pagi, 2 malam bergantung kepada tahap masalah seseorang. Jadi untuk siapa-siapa yang nak cuba, boleh dapatkan sekarang. Tekan di bawah.